Tarikh bayaran fasa pertama STR 2026 telah pun diketahui. Tarikh bermulanya program SARA 2026 juga telah pun mula diketahui. Begitu juga dengan penghargaan SARA telah pun diketahui. Okey, persoalannya sekarang ini, bila pula keputusan kelulusan bakal diketahui? Yang ini yang banyak komen ditinggalkan di video admin beberapa hari ini bertanyakan berkaitan dengan perkara ini. Assalamualaikum, salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Herwanebi. Okay guys, pada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. Thank you guys. Okay, tarikh untuk pembayaran bagi fasa pertama SARA 2026 dan penghargaan SARA kesemua ini telah pun diketahui dengan jelas, iaitu untuk pembayaran fasa pertama bakal mulai dilakukan bermula daripada 20 hari bulan Januari 2026. Untuk SARA 2026 pula, tarikh bermulanya program bayaran bulan pertama bulan Januari bakal bermula seawal 9 hari bulan Januari untuk yang berkategori isi rumah dan juga bujang warga emas. Manakala untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun hanya akan mulai disalurkan daripada 16 hari bulan Januari 2026. Kemudian penghargaan SARA pula adalah pada 9 hari bulan Februari 2026. Jadi persoalannya seperti di awal video sebentar tadi, bagaimana pula dengan status kelulusan? Okay, untuk info, untuk pengetahuan anda, sekarang ini untuk STR 2026 status kelulusan adalah dalam proses. Jadi harus diingatkan, bukan anda satu orang saja yang berstatus dalam proses. Semua orang yang permohonannya diterima yang sedang dipertimbangkan kelulusan sekarang ini adalah berstatus dalam proses. Tak perlu risau. Mungkin sekarang ini anda baru saja mula log masuk ke dalam MySTR, baru perasan status di dalam proses. Untuk pengetahuan, sebenarnya status dalam proses itu dah hampir sebulan juga sebenarnya status itu sebegitu. Jadi menunggu status kelulusan dikeluarkan. Okay, jadi persoalannya, bilakah kelulusan bakal diketahui? Bayaran pada 20 hari bulan Januari. Jadi status kelulusan bila akan diketahui? Okay, perkara ini sebenarnya kalau anda cakna, kalau anda lihat sebelum ini pembayaran untuk STR 2025, setiap fasa pun status kelulusan hanya akan diketahui, okey, Amin ulangi, hanya akan diketahui berkemungkinan besar sewaktu hari pembayaran ataupun mungkin paling awal pun 1 ataupun 2 hari sebelum pembayaran dilakukan. Jadi status dalam proses anda lihat sekarang itu hanya akan berubah sewaktu hari bayaran ataupun mungkin 1 ataupun 2 hari sebelum itu. Jadi bilakah hari bayaran? Hari bayaran seperti dinyatakan sebentar tadi adalah pada 20 hari bulan Januari. Jadi daripada sekarang, kalau esok pun anda semak, hari selepas esok pun anda semak, beberapa hari selepas esok pun anda semak, hujung minggu ini kalau anda semak pun, status itu tidak akan berubah, akan kekal dalam proses. Perlu menunggu sehingga 20 hari bulan Januari 2026 nanti barulah anda akan melihat perubahan status itu daripada dalam proses kepada lulus ataupun tidak lulus dan sebagainya. Jadi itu adalah untuk pembayaran fasa pertama STR 2026. Sekali lagi diingatkan, status sekarang ini, status permohonan semasa adalah dalam proses, yang ini melibatkan semua orang yang permohonannya diterima dan sedang dalam penilaian untuk kelulusan. Jadi status kelulusan hanya akan diketahui pada 20 hari bulan Januari ataupun mungkin 1 ataupun 2 hari sebelum itu. Okey, kita pergi pula kepada SARA 2026 yang mana tarikh mulanya program adalah pada 9 hari bulan Januari untuk isi rumah dan juga bujang warga emas. Manakala untuk kategori bujang 21 ke 59 tahun pula, tarikh bermulanya program untuk mereka adalah pada 16 hari bulan Januari 2026. Sekarang ini status kelayakan untuk SARA 2026, kalau anda log masuk ke dalam MySTR, akan tertera di situ tiada rekod. Ingat tu, tiada rekod. Jadi sekali lagi kepada anda yang mungkin baru pertama kali menyemak status kelulusan, lihat tiada rekod, dah risau ni. Kerana tahun 2025 saya terima, kenapa tiba-tiba sekarang ni tiada rekod pula? Okay, sebenarnya tiada rekod ni dah lama dah statusnya sebegitu, hampir 1 bulan juga. Sama ceritanya seperti status untuk STR 2026 nanti. Kenapa tiada rekod? Kerana tiada rekod disebabkan STR 2026 masih lagi belum ada kelulusan. Mungkin sekarang ini di pihak Lembaga Hasil Dalam Negeri dah ada kelulusan tapi belum lagi diupdate dalam sistem. Jadi semua orang sekarang ini berstatus tiada rekod tanpa mengira mereka terima SARA 2025 ataupun tidak. Jadi tak perlu risau.
berkemungkinan besar juga paling awal sewaktu hari ataupun tarikh bermulanya program, anda akan melihat perubahan status itu daripada tiada rekod ke sebaliknya. Dan sekarang ini kalau anda pergi ke platform SARA iaitu sara.gov.my, kalau anda log masuk, lihat dalam itu hanya tertera berkaitan dengan sejarah untuk SARA 2025. Untuk SARA 2026 belum lagi ada kelihatan, jadi tak perlu risau juga. Tunggu sehingga 9 hari bulan Januari ataupun 16 hari bulan Januari. Dan kalau anda pergi ke aplikasi MyKasih, mungkin sekarang ini masih lagi belum stabil. Mungkin anda akan mengalami beberapa masalah seperti tiada rekod, tiada maklumat dan sebagainya. Yang itu abaikan saja terlebih dahulu. Tunggu sehingga 9 hari bulan Januari kerana tarikh bermulanya program adalah 9 Januari. Sekarang ini mungkin ada kemas-kini, ada maintenance tertentu dilakukan terhadap sistem itu untuk membolehkan paparan bagi kelayakan SARA 2026 diketahui. Jadi anda perlu menunggu sehingga 9 hari bulan Januari, tak perlu risau. Sekarang ini apa yang anda lihat, apa yang anda alami ada kemungkinan disebabkan oleh sistem yang sedang diselenggara. Dan untuk penghargaan SARA pula yang bakal bermula 9 hari bulan Februari 2026, yang ini anda perlu menunggu sehingga 9 hari bulan Februari barulah anda akan melihat dalam platform sara.gov.my akan tertera berkaitan dengan perkara tersebut. Untuk penghargaan SARA ini, semua yang berumur 18 tahun dan ke atas bakal menerima penghargaan SARA RM100 pada 9 hari bulan Februari. Tiada permohonan dibuka, tak perlu risau, semua yang berkelaikan adalah mereka yang berumur 18 tahun dan ke atas tanpa mengira latar belakang mereka, asalkan mereka adalah rakyat Malaysia yang mempunyai MyKad berumur 18 tahun dan ke atas bakal menerima RM100 pada 9 hari bulan Februari nanti. Jadi guys, itu adalah ceritanya berkaitan dengan status kelulusan untuk fasa pertama untuk SARA 2026 dan juga penghargaan SARA. Jika anda ada sebarang komen, sebarang pertanyaan, anda boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Dan kepada mereka yang belum lagi subscribe ke channel ini, jangan lupa tekan pada butang subscribe, tekan juga pada butang loceng. InsyaAllah kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum.